Hari ini, hari Selasa, 24 hari bulan Februari 2026. Laporan media telah memetik prosiding di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di mana pihak Zahid Hamidi telah membuat permohonan untuk mengubah perintah DNAA berkaitan 47 pertuduhan perintah mana diberikan pada 4 September 2023 untuk dijadikan sebagai pembebasan. Bukan sahaja pelepasan tanpa pembebasan, tetapi pembebasan. Keduanya, permohonan ini dibuat berpandukan kepada keputusan Pejabat Peguam Negara untuk kemudiannya iaitu pada 8 Januari 2026 untuk mengisytiharkan DNFA iaitu fail tersebut ditutup daripada apa-apa siasatan lanjut. So akibat daripada dua perkara ini iaitu digugurkan pertuduhan pada 4 September 2023 di NFA file pada 8 Januari 2026, maka kemudiannya Peguam Zahid Hamidi telah membuat permohonan untuk menukar DNAA itu menjadi DNDA iaitu Discharge and Acquittal. Maksudnya dari segi perundangan dan kehakiman adalah seorang yang diberikan perintah pembebasan dan pelepasan, discharge and acquittal, tidak boleh sampai bila-bila dipertuduhkan sekali lagi di mahkamah atas fakta dan latar belakang kes yang sama. Tidak boleh, menjadi haram untuk dituduh semula. Itu kesan dan efek daripada perintah yang dipohon. So pada hari ini yang ketiganya, laporan mengatakan bahawa Pejabat Peguam Negara yang telah memberikan DNAA 4 September 2023, yang telah memberikan NFA pada 8 Januari 2026, telah menyatakan kepada mahkamah mereka tidak membantah permohonan Zahid Hamidi. Saya akan datang balik kepada isu ketidakbantahan Pejabat Peguam Negara sebentar lagi. Tapi untuk melengkapkan perjalanan prosiding hari ini, pihak Badan Peguam Malaysia telah hadir dan mereka telah memaklumkan kepada mahkamah bahawa satu lagi permohonan terdahulu yang telah difailkan oleh Majlis Peguam untuk mencabar pengguguran pertuduhan pada 4 September 2023 yang membenarkan perintah DNAA telah dicabar melalui permohonan semakan kehakiman. Namun, permohonan itu telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi dan rayuan telah kini ditetapkan untuk keputusan pada 8 April 2026 di Mahkamah Rayuan. Justru, Mahkamah telah berpendapat, Mahkamah Tinggi pada hari ini telah berpendapat tidak molek dan tidak sihat untuk mahkamah ini memberi keputusan pada hari ini berkaitan permohonan Zahid walaupun Peguam Negara tidak bantah. Kerana seandainya Mahkamah Rayuan berpendapat bahawa DNAA 47 pertuduhan pada 4 September 2023 itu ada asas untuk dicabar oleh Majlis Peguam, maka agak peliklah kalau mahkamah benarkan perubahan perintah DNAA itu menjadi DNA, pelepasan tanpa pembebasan, menjadi pembebasan sekarang ni. So atas dasar tersebut, mahkamah telah menangguhkan perbicaraan ataupun prosiding ini selepas daripada keputusan Mahkamah Rayuan dalam rayuan Majlis Peguam berkenaan. Yang keempatnya, walau bagaimanapun, saya perlu menekankan dengan tegas bahawa walaupun secara praktikalnya
Pejabat Peguam Negara yang membuat keputusan untuk menggugurkan 47 pertuduhan tersebut pada 4 September 2023. Dan mereka kemudiannya membuat keputusan untuk NFA file tersebut pada 8 Januari 2026. Secara praktikalnya seolah-olah tidak pelik untuk mereka tidak bantah perubahan perintah DNAA menjadi pembebasan dan pelepasan. Seolah tidak pelik jika mereka tidak membantah. Tetapi pada hakikatnya keputusan Pejabat Peguam Negara untuk menyatakan mereka tidak membantah pada hari ini bukan saja satu perintah yang bercanggah dengan konsep perundangan dan kehakiman, malah saya mengatakan adalah satu keputusan dan tindakan Pejabat Peguam Negara yang tidak waras langsung. Tidak waras. Tidak masuk akal. Insane. Kerana apa? Peguam negara sekarang boleh berpendapat bahawa tidak ada kes untuk disiasat. Itu pun secara jujurnya, kalau beliau percaya, beliau yakin, itu hak beliau sebagai peguam negara mengatakan tidak perlu disiasat NFA. Tetapi dia tidak berhak dari segi perundangan dan kehakiman untuk mengikat tangan peguam negara yang akan datang. Dia tidak boleh mengikat tangan pihak pelaksana undang-undang seperti pihak polis ataupun pihak SPRM dalam kes ini sekiranya wujud secara tiba-tiba mana-mana keterangan baru yang akan datang. Dia tidak ada hak di bawah perlembagaan dan perundangan untuk mengikat tangan peguam negara yang akan datang, pelaksana undang-undang yang akan datang jika wujud keterangan baru akan datang. Kerana apa? Dengan tiada bantahan, maksudnya peguam negara setuju dengan permohonan untuk menukar pelepasan tanpa pembebasan menjadi pembebasan mutlak, maka seperti yang saya nyatakan awal tadi, walaupun wujud keterangan menggunung yang muncul pada masa depan dengan perintah pembebasan mutlak, Zahid Hamidi tidak boleh dituduh langsung. Adakah itu satu keputusan adil? Satu tindakan yang bijak? Ataupun satu kelakuan yang tidak waras? Sememangnya satu tindakan yang tidak waras. Justru alhamdulillah mahkamah telah menangguhkan terlebih dahulu keputusan berpandukan kepada perkara lain, iaitu kewujudan rayuan Majlis Peguam terhadap penolakan permohonan semakan kehakiman berkaitan dengan DNAA 4 September 2023 tersebut. Tetapi saya amat berharap bahawa walaupun Pejabat Peguam Negara tidak membantah, kemudian nanti mahkamah mempunyai budi bicara mutlak untuk menentukan walaupun Pejabat Peguam Negara tidak bantah, tetapi dari segi kehakiman mahkamah tidak berhak untuk mengikat tangan mana-mana peguam negara masa depan dengan memberikan perintah kebebasan mutlak. Kita harap bahawa perkara ini berlaku sedemikian. Tetapi untuk hari ini, keputusan Pejabat Peguam Negara untuk tidak membantah kepada permohonan Zahid Hamidi untuk perintah 4 September 2023 ditukar menjadi pembebasan mutlak, itu adalah keputusan tidak waras. Satu keputusan oleh Peguam Negara yang tidak waras. Sekian.